Tu setengah orang tu memanglah kan, dia nampak murah kan. Fizikal. Ha. Memang murah. Tapi kan, bagi orang yang tak bisa guna, dia ingat, oh boleh belajar ni, boleh belajar. Tapi dia perlukan rujukan. Betul. Ha, Itu dia, perlu dia, rujukan. dia perlukan apa ni, long term lah, long time punya period lah kan. Mm-mm. Long time punya revision. Mm-mm. Tak, kadang-kadang macam bila kita dah belajar lain, tapi bila kita dah on project tu kadang-kadang kita counter benda lain. Yalah. Okay, tak apa. Kali ni you tengok pula checklist yang seterusnya lah. Ha. Eh. Kita go through satu-satu. Tapi yang saya beritahu you, Ha. yang package yang you ambil ni adalah package belajar kan. Sekarang you belajar. Mm. Mm-mm. Ha, tahu tak? Faham? Bukannya package buat forensik. Maksudnya tu macam, Ha. yang bukan pun package tu. Faham, faham. Ha. Faham? Package tu ni package learning Macam nak belajar, processnya. nak guna. Ha. Kalau yang package yang ongoing project tu, yang yang realnya, yang tu based on KPI tu. Yang tu package lain pula. Betul, betul. Package tu lagi mencabar lah package tu. Tu yang Ha. package tu Sebab yang tu saya dah macam spesifik untuk projek tu lah kan. jawab benar. Terus Yang tengok orang ni tu, nak tengok orang tu, fahamkan nak buat lagi. ha, terus tengah tu dia, saya tak pasti lah dia faham ke, buat faham ke, ataupun buat tak faham ke. Saya tak pasti kan. Orang tu, dia nampak murah kan, benda ni murah dan mudah dia buat tu. Alah, piece of paper, kalau tengok piece of paper memang nampak macam Excel. Kan? Tapi kalau nak minta dia buat, nak pergi dapatkan heuristiknya tu kan, pergi dapatkan pelaporan yang sebenar, sebab dia efek pada payment. Orang takkan bayar kalau kata apa ni, output kita ni goyang. Output data output data kita ni goyang. Orang takkan bayar punya. Orang akan curi kan pelaporan kita ni. Betul tak betul? Betul ke tidak? Nak pergi buat joint measurement satu-satu tak akannya. Sebab benda ni complicated kan. Lepas tu kalau macam projek highway ke, projek buat railway station ke, buat track kan, trainnya track kan. Ambil masa yang lama kan. Betul. Jadi melalui physical punya tracking lah. Melalui physical punya ni kan. Tu dipanggil semuanya end value management kan. End value kan. Ini kan. End value ni lah. Kita kena tahu macam mana cara nak menghasilkan satu program yang accurate. Okay, baik. You go through tengok checklist yang lain pula. Yang F. Yang mana? F tu kan. Yang ni kebanyakan banyak planner gagal. Bila saya tegur, dia orang marah saya. Dia orang marah saya, dia orang challenge saya. Saya cakap ikut skor, tak mau dengar sudah. Saya kata saya tak rugi pun. Sebab saya ni bukannya saya buat mazhab sendiri, saya pun ikut JKR juga. Cuba you cari tu file naming tu. Kenapa dia buat? Sebab apa? Mesti ada sebab-sebab ni. Bukannya suka-suka dia buat. Dia pun beribu projek. Jadi dia kenalah naming convention yang betul. Project type, project name, program status, baseline number and revise date. Kenapa perlu ni? You baca. Apa you baca? Tak apa, saya sebenarnya saya suka peserta saya ni baca sebab apa saya boleh asah. Sebab saya pun saya bukannya makin lama makin ingat. Banyak benda orang. Banyak benda. Cuba you baca. At least you jadi guru, I jadi murid. I suka macam tu. Betul? Kurang-kurangnya macam contoh kan. Arwah Ustaz ni Aziz kan. Dia selalu bagi tahu. Dia bagi tahu kan. Dia bagi tahu yang mana
Aktiviti harian dia pagi-pagi tu kan, dia bangun awal tu kan, pukul 3, 3:30, 4 tu kan. Dia cuci tandas hari-hari. Cuci tandas rumah dia lah, bukan rumah orang, bukan tandas awam dah. Sebab apa kan, wartawan tanya dia sebab apa. Dia nak jadi humble. Dia tak maulah jawatan yang dia ada tu sebabkan dia lupa. Tahu tak? Sebab apa, pangkat darjat ilmu ni semua datang daripada Allah. Jadi kisahnya tu dia cuci tandas dia kan hari-hari, setiap pagi tu kan, hari-hari bayangkan kan, takkanlah hari-hari kotor kan. Dia nak diri dia tu sentiasa ingat lah bahawa dia adalah hamba Allah. Macam Joel baca kan, jadi saya pun dengar kan. Mungkin lah bagi orang lain dia tak nak lah kan. Kenapa ni anak murid lawan sokeh ni, anak murid lawan guru kan. Nak bagi saya tak, saya lebih suka saya dengar guru macam kan, at least saya dapat recall balik, saya dapat remind balik. Betul. Faham no? Faham. At least bila you all baca, saya dapat pastikan you all pay attention. Dulu macam personal coaching tak ada. Dulu tak ada. Saya buat ramai-ramai. Bila ramai-ramai ni, saya tengok efisiensi tu kan kurang berkesan. Tak berkesan. Tengok peserta tu diam. Dia tanya, dia chatting je. Okey. Dia sekan. Sebab peserta ramai, jadi malu lah. Ada budak tu terlebih over pun ada. Semua dia nak tanya. Semua dia tanya. Bila kita tanya balik, yang Cik Nasrul saya tanya yang ni kat Cik Nasrul. Nampak? Tu mana dia tak absorb benda tu, dia tak hayati, dia just main tanya saja. Tanya saja. Right. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Tak mau. Kan? Okey, cuba you baca je. Project file name should contain project type, project name, program status, baseline number, and revised date for ease of documentation and such as shown in the format below. So adalah project type, project name, program status, program status, baseline, creation date. Whereby program status refers to the following definition: initial work program submitted for approval. Initial program submitted for approval. Accepted, approved work program accepted as baseline. Updated monthly track work program. Recovery, reschedule. Baca. All works at tak faham tanya mana? Reschedule work program to complete all work at original finish date. Panas sikit lah. Panas pula. Sikit lah. For naming convention. For building project, for road project, for other project. Block, separated initial, accepted, recovery. Baseline. Baseline. Cepat. Sekejap lah. You buka gancak tengok. Gancak kan. Tapi yang ni bukan you buat tau, yang ni orang lain buat kan. Ini orang lain buat. Yang orang yang buat ni you kenal? Yang current saya tak pastilah dia orang yang sama ke tidak juga. Tapi untuk current update ni saya kenal lah orang tu. Orang tu masih bekerja lah. Tapi dia update pun dia dah ni lah, dia dah ada silent killer lah. Betul. Kan. Saya tahu tu silent killer tu dia ada kaitan dengan file naming convention. Dia ada kaitan. Sebab tu je CA buat file naming convention. Betul tak? Sebab tu dia buat, dia nak benda tu control.
Dia bukannya macam software. Excel boleh lapping. Tahu tak? Betul. Betul. Excel dan file-file lain, Excel apa semua. Dia nak file tu secure. Setengah orang dia tak faham. Lepas tu, bila dia tak ikut, kan, dia akan mengalami masalah. Berbagai-bagai masalah dia akan mengalami. Kadang-kadang tu kewangan tak tally lah, tiba-tiba kewangan jadi drop lah. Pelik tu kan. Betul. Projek kita buat ni mestilah dia ada cycling kan. Forwarded, backwarded kan. Kan. Dia boleh mestilah dia punya performance tu increasing, kumulatif. Kan, dia akan dia orang namanya himpunan ni kan, makin lama naik betul 100% siap. Mana ada sama juga macam jawatan kan. Mana ada tiba-tiba kena apa ni? Tiba-tiba tu daripada jadi CEO tiba-tiba jadi supervisor. Tu maknanya something wrong lah tu kat tengah. Pelik kan? Memang pelik lah. Sama juga dengan komitmen dalam projek ni. Kita boleh campur aduk tu yang bila you check, cuba you buat tengok. Apa yang berlaku dalam ni silent killer tu? Yang saya minta you buat dulu kan. Cuba you buat tengok. You pergi dekat person complete kan. Kita kena buat kosong lagi. Lepas tu you kosongkan. Macam link video yang saya share kat you kan.